Sekarang ni cik nak buat tak mau buat? Sekarang ni Tok Soh cakap banyak. Jom, ikut saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, cik. Boleh duduk Boleh. Selamat datang ke klinik Tuah. Doktor, saya nak tanya pasal sunat anak saya umur 8 tahun lah. Umur? 8 tahun. 8 tahun. Cik, nama? Haris. Haris. Ya. Haris. Biasa buat lagu album Lamunan Terhenti. Entah mengapa. Mengapakah? Bukan? Tu Aris Sawatan. Okey. Ni Aris saja. Okey, nak tanya apa boleh tanya. Yang mana soalan yang tak boleh jawab, saya boleh jawab. Doktor, Ya. dari segi penyembuhan dan kadar komplikasi untuk anak saya yang nak sunat 8 tahun ni, macam mana doktor? Cantik soalan tu. Sekejap nak. Wahai temanku, apa ditunggu? Tunaikan dulu kewajibanmu. Ingat dahulu jadi. Cik, kita ada jawapan dia. Teknik dia yang paling cantik, kita pakai stapler. Uish, biar betul doktor. First time tengok benda ni. Cepat kering, cepat sembuh. Tak ada jahitan, kita pakai stapler. Takkan kena kepala. Jangan taruh kat saya. Takut ada stapler dekat bayi saya. Yang ni umur anak cik 8 tahun. Yang ni ikut saiz, tapi ini ada nombor. Ni nombor 28. Ha, doktor. Satu lagi soalan nak tanya. Tanya? Untuk kaedah stapler ni, daripada skala kesakitan 1 sampai 10, berapa banyak kalau skala untuk kesakitannya? Sekejap nah. Jawapan dia 0 ke 1 saja. Dia nak sakit masa bius. Tapi zaman sekarang ni dah canggih dah. Lah ni bius pun dah tak sakit dah. Bius pun tak sakit. Wah, tipu lah doktor. Tak percaya lah doktor. Saya doktor, takkan saya nak tipu pada saya punya pesakit-pesakit. Ha? Sekarang ni cik nak buat tak mau buat? Sekarang ni Tok Soh cakap banyak. Jom, ikut saya. Pergi bilik sebelah. Saya demo dekat cik. Meh masuk.